Pengurusan pengambilan pekerja asing dan pergantungan kepada tenaga kerja asing. Kami yang bertanda tangan di bawah dari kalangan ahli-ahli Parlimen PKR memandang serius laporan-laporan media dan reaksi Menteri Sumber Manusia R.Ramanan mengenai cadangan Kementerian Sumber Manusia atau KESUMA untuk melaksanakan satu sistem baru yang dibangunkan oleh Bastinet Sdn Bhd bernama TURAP, iaitu the Universal Recruitment Advanced Platform. Cadangan ini telah dilaporkan secara meluas oleh media tempatan dan juga antarabangsa. Menteri Sumber Manusia bukan sahaja mengesahkan bahawa cadangan TURAP sedang dipertimbangkan, malah mempertahankan rekod Bastinet yang mengendalikan sistem sedia ada, iaitu Foreign Worker Centralised Management System ataupun FWCMS. Pendirian R.Ramanan itu bertentangan dengan penemuan dan keputusan yang dibuat oleh badan-badan seimbang yang telah meneliti FWCMS, antaranya seperti yang berikut. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau PAC, iaitu badan tertinggi di Parlimen yang menjadi semak imbang kerajaan, telah bersidang sebanyak 8 kali dalam tempoh Disember 2023 hingga Februari 2025 untuk meneliti perihal FWCMS dan juga Bastinet. Di antara penemuan-penemuan PAC yang diumumkan di dalam laporan bertarikh 6 Mac 2025 adalah seperti berikut. 1. FWCMS beroperasi dan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri walaupun tidak ada kontrak ditandatangani di antara Bastinet dan juga kerajaan sejak Surat Setuju Terima atau SST dikeluarkan pada 12 Januari 2018 hingga tarikh SST luput pada 31 Mei 2024, iaitu selama tempoh lebih 6 tahun. Kedua, ada kelemahan kronik di dalam operasi FWCMS bersabit kawalan sistem, iaitu 2 ID pengguna super admin yang tidak dipegang oleh pegawai KESUMA dan 24 pengguna yang tidak sah yang meluluskan permohonan 24 majikan. Ketiga, pelaksanaan FWCMS tidak termasuk di dalam senarai projek kerjasama awam swasta yang membolehkan pendekatan proof of concept dan melepasi proses tender terbuka seperti satu surat dari UKAS bertarikh 30 Disember 2020. Kemudian, laporan Ketua Audit Negara 2022 juga telah membuat penemuan-penemuan berikut. 1. Keseluruhan pengurusan FWCMS diklasifikasikan sebagai tidak memuaskan. Kedua, FWCMS hanya digunakan untuk pengambilan pekerja asing dari Bangladesh sahaja, sedangkan ada 15 negara sumber tenaga asing secara keseluruhan. Ketiga, kontrak tidak ditandatangani walaupun FWCMS telah digunakan menyebabkan hak dan kepentingan kerajaan terjejas. Keempat, risiko salah guna apabila ada 2 ID super admin yang tidak dipegang oleh pegawai KESUMA dan 24 lagi ID pengguna bukan kerajaan yang meluluskan permohonan kuota pekerja asing. Penemuan-penemuan ini secara jelas menunjukkan isu tata kelola yang kronik mengenai FWCMS dan hubungan kerajaan dengan Bastinet dalam urusan pengambilan pekerja asing. Maka, kenyataan Menteri Sumber Manusia R.Ramanan yang memberi gambaran seolah-olah prestasi Bastinet dan FWCMS adalah baik sangatlah bertentangan dengan prinsip tata kelola yang diulang-ulang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan membuat keputusan untuk memuktamadkan perjanjian dengan Bastinet dari 1 Jun 24 hingga 31 Januari 31 pada caj RM215 setiap pekerja berbanding persetujuan asal RM100 atas pertimbangan untuk mengelakkan tuntutan Bastinet selama 6 tahun, iaitu sebelum perjanjian dimeterai dibawa ke mahkamah. Keputusan ini juga dibuat dengan perancangan pelaksanaan National Integrated Immigration System ataupun NIS
yang dijangka beroperasi tahun 2028 dan membolehkan FWCMS tidak lagi digunakan. Latar belakang ini penting untuk membolehkan orang ramai faham kenapa cadangan penggunaan satu lagi sistem baru oleh Bastinet iaitu Turap mengundang kemarahan rakyat. Kami berpandangan keras bahawa pertama, tidak ada keperluan satu sistem baru diperkenalkan memandangkan kerajaan sepatutnya menggunakan NIS yang dilaporkan menelan belanja lebih RM1 bilion yang dijangka beroperasi dalam 2028. Kedua, sistem dan perkhidmatan penting kerajaan yang berkaitan dengan keselamatan negara dan pekerja asing tidak boleh diswastakan melalui kaedah usaha awam swasta seperti yang dicadangkan melalui Turap. Ketiga, jika pun ada keperluan untuk sistem baru, apa-apa sistem yang hendak diperkenalkan mestilah mengikut spesifikasi dan keperluan yang ditentukan oleh kerajaan sendiri dan seterusnya dibangunkan melalui tender terbuka. Keempat, kerajaan tidak boleh mempunyai beberapa sistem yang menguruskan pengambilan pekerja asing beroperasi secara serentak. Kerajaan telah mengikat perjanjian untuk menggunakan FWCMS sehingga 2031. Maka kerajaan tidak boleh memperkenalkan pula satu lagi sistem seperti Turap yang akan memanjangkan konsesi monopoli kepada sebuah syarikat swasta untuk satu lagi tempoh yang panjang iaitu 12 tahun seperti yang dilaporkan. Oleh itu, kami menyeru Kementerian Sumber Manusia menumpukan tenaga untuk meneruskan reformasi pasaran kerja seperti yang telah menjadi dasar negara di dalam kajian separuh penggal RMK12 dan juga rancangan Malaysia ke-13. Matlamat utama reformasi pasaran kerja yang digariskan di dalam RMK13 ialah menurunkan pergantungan negara kepada pekerja asing iaitu dengan menurunkan had maksimum jumlah pekerja asing dari 15% dari jumlah keseluruhan pekerja dalam RMK12 kepada 10% dalam RMK13. Beberapa keputusan penting telah juga dipersetujui oleh Jemaah Menteri, termasuklah pelaksanaan Multi-Tier Levy Management MTLM dan juga Akademi dalam Industri atau ADI yang bertujuan menggalakkan majikan mengambil pekerja tempatan dan menyediakan kerjaya berkemahiran yang akan disijilkan. Tumpuan R. Ramanan sebagai Menteri Sumber Manusia sepatutnya melaksanakan dasar-dasar negara seperti ini dan bukannya memberi fokus untuk mengukuhkan lagi kebergantungan kepada pekerja asing. Dan ditandatangani oleh saya sendiri, Ahli Parlimen Pandan, YB Nik Nazmi, Ahli Parlimen Setiawangsa, YB Wong Chen, Ahli Parlimen Subang, YB Lee Chin Chung, Ahli Parlimen Petaling Jaya, YB Roziah Ismail, Ahli Parlimen Ampang, YB Zahir bin Hassan, Ahli Parlimen Wangsa Maju, YB Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik, Ahli Parlimen Balik Pulau, YB Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang dan juga YB K. Savan, anak lelaki Subramaniam, Ahli Parlimen Sungai Siput.